Saya yakin dalam masjid ni, yang saya nampak lah, takat yang saya nampak, semua lebih 9 kali puasa Ramadan. Subhanallah. Tuan-tuan sedar tak ni nikmat yang Allah bagi ni? Subhanallah. Nabi kita, idola kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hanya bagi 9 je. Kemudian Nabi wafat. Kita umat biasa Allah dah bagi 20 kali Ramadan, 25 kali Ramadan, 30 kali Ramadan. Sudah berapa kali kita diberikan oleh Allah Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Balik, ambil satu kertas, tulis target Ramadan, tulis daripada hati dengan azam yang tinggi. Tak payah tunjuk ke anak-anak, tak payah tunjuk ke isteri. Untuk kita dengan Allah, isytihar dengan Allah. Ramadan kali ni berapa banyak nak bagi duit, nak sedekah. Isytihar dengan Allah. Ramadan kali ni tak mau tinggal tarawih. Isytihar Ramadan kali ni berapa malam kita nak i'tikaf di masjid. Dan pastikan azam tu keluar daripada hati kita. Kalau hari kedua kita tulis itu, kita wafat, Allah ambil nyawa kita. Semua yang kita azam tu telah pun direkodkan dalam buku amalan kita. Subhanallah. Ini untuk siapa? Umat Nabi Muhammad saja. Umat lain dapat? Tak dapat. Umat yang berniat, berazam, sungguh-sungguh nak buat, kemudian tak boleh buat sebab sakit, tak boleh buat sebab mati, Allah akan arahkan wahai malaikat, tulis apa yang dia azam untuk dia lakukan.